So guys, ini part 2 kita akan step balik ke sini. Dia macam lembu ni tau. Dia jenis tak ada macam sebelum dia datang rumah kita. Lepas tu kalau saya kata dia datang lah raya dia datang sejak. Susah kau. Ya Allah, saya kata dia paling susah. Tapi tak juga kak yang satu dia lelaki bayi dia ni itu okey je. Sampai orang belas. Tu dia ni sikit. Yang tu pun yang kahwin itu sekali buat sepasang. Itu pun seorang anak jantan sini, anak perempuan. Yang ini pun seorang anak perempuan. Umur dah lepas 30 lebih dah. Yang anak saya. Saya punya tengok. Itu satu hari dia tu dah ada cerita nanti saya datang balik dah kah. Saya nak cakap ni. Mananya? Why? Tak minat orang pun. Saya cakap dengan dia, bukan semua gambar kita tak boleh guna apa kita, tapi dia tak sini cakap saya tak. Dia kena apa? Saya tak tahu lah tak. Anti. Ayah pun tak ayah. Sekarang ni tak jadi Ya, itulah pasal. Ayah dia kata apa nak tahu kan aku memang belum dan aku duduk Felda. Ayah dia kata kan, aku duduk Felda aku tahu yang mana dia macam ni dia macam ni. Tapi bukan sebenarnya. Dia tahu lah saya cakap. Aku tak ingat. Saya nak suruh betul kak. Cakap. Dia tahu. Dia tengok. Dia tengok lah si orang tu dia tahu. Tapi dia lembut, dia bagus. Dia pun bagus. Ada benda yang tak bagus kak si tahu juga lah. Dia nak kak si balik juga kan. Nanti tahu. Nanti kita jumpa. Dia tengok lah si orang tu. Tak pernah jadi masalahnya. Itu saya kata tak apa. Saya cakap tengah-tengah. Saya cakap Nak buat macam mana? saya nak design dah mai tulis babang kucing. Kalau abang tak ada abang tak ada. Kalau abang tak ada dia saja makan pun dia datang. Dia datang. Dia okey je. Baiklah kak. Kita ni kena main peranan lah kak. Dia bukan semua. Itulah saya kata bukan semua abang tapi dia tak boleh terima. Dia pandai yang lain. Dia buat kerja pun ada. Itu dia jadi macam tu. Lepas tu saya kata dia tak nak minta nanti. Bagi hati dia lembut bercakap. Dia buat ni. Masak. Ada juga hari tu saya minta. Ada juga hari tu saya minta dengan situ Pak Cik abang tu air. Dia nampak macam okey, macam tak okey. Kita macam okey, kita tak faham. Buat berat. Jadi bila dia orang datang Jom dek. Tegah betul hati dia ya Allah. Tak tahu tak. Jangan saya kesama. Tak. Pasal saya bela dia. Waktu tak boleh. Pasal dia kata ibu menang dia. Psych.
Eh, Pusat apa tu? Pusat masyarakat. Panjang atlet dia ya. Lagi. taknya belajar dulu. Woi, betul pangkang. Yelah. We got the dummies. Artis Legend KL setiap Isnin hingga Jumaat mula 5.15 minit petang menerusi KLFM. Ini baru KL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani. Mimi Wala masih lagi di sini temankan anda untuk Dekat Raya KL. Dan walaupun kita masih lagi berhari raya, waktu ni seperti biasa kalau Isnin hingga Jumaat kita ada Artis Legend ya.
artis legend untuk kita pada hari ini kita akan dengarkan 3 buah lagu dengan sebuah kumpulan yang telah oleh 3 orang yang pergi ke atas. Oh my PC. Oh my PC. Oh my PC. Susah ni dah. Susah. Like and sub. Goodbye.